Dulu sekarang kemoterapi pula aku rasa. Saya Nur Ayu Sahad. Peluang kedua. Hello, hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ayu Sahad. Kenapa tiba-tiba tidur bangun balik kan? Second chance. Setiap hari, selagi kita ada nadi, kita rasa jantung kita berdetak, itu peluang kedua. Jangan pergi jauh dulu. Kita balik ke belakang sikit. Siapa Kak Nur Ayu ni? Dulu Kak Nur perawat. Sekarang dah naik pangkat, babe. Kak Nur pemberi manfaat. Sebab apa beri manfaat? Sebab peluang kedua Kak Nur bernafas. Kemoterapi masuk. Sakit. Saintifik cakap kerosakan kekal ke otak, jantung dia makan, paru-paru dia makan, saraf dia makan. Ada boyfriend baru. Tapi peluang kedua. Okey, tutup cerita. Pernah tak korang rasa tiba-tiba sesak nafas? Rasa sejuk tangan. Rasa nak cakap, tak tahu siapa nak dengar. Nak nangis, tapi bukan nak nangis. Nak muntah lah, peluh-peluh lah. Yang rasa tak nak jumpa orang yang... Okey, tarik nafas. Lepaskan dari mulut. Kegelisahan, anxiety. Benda tu sama dengan sakit yang begini. It's okay. Sedar apa yang korang sedar tu. Sedar apa yang korang rasa tu. Sebab tu Kak Nur kat sini. Kak Nur kongsi pengalaman Kak Nur. Sebab Kak Nur sayang korang. Sayang sangat. Sayang sangat. Kak Nur nak bantu korang. Apa yang korang rasa tu betul. Betul sangat. Dapatkan sokongan, dapatkan bantuan dan rawatan dan support system. Takut nak jumpa doktor? Okay, tak apa, relax. Doktor pun sakit juga sayang. Doktor pun jumpa doktor. Doktor pun manusia biasa. Satu Kak Nur nak pesan. Kita kat sini dalam circle Kak Nur Ayu Sahad ni, circle Nur Ayu Sahad ni, penuh kasih sayang ni. Bukan monolog je, cakap sorang-sorang, syok sendiri. No. Ni tempat korang untuk kongsikan apa korang rasa. Kerana
kasih sayang akan rawat korang, bantu korang. Peluang kedua,